Apa beza simpan duit dengan simpan emas? Bayangkan 20 tahun lepas, RM100 boleh beli satu troli barang dapur. Banyak kan? 10 tahun lepas. Namun hari ini hanya mampu beli beberapa jenis barang sahaja. Itulah yang dinamakan kesan inflasi. Diam-diam curi nilai duit kita. Salah satu cara nak elakkan simpanan kita dimakan inflasi adalah alihkan sebahagian kepada aset emas. Duit yang kita simpan, nilainya makin lama makin susut. Rugi kita simpan duit bertahun-tahun. Kuasa belinya makin lama makin berkurang dalam jangka masa yang panjang. Tapi dia berbeza dengan emas. Nilainya sentiasa stabil dalam jangka masa panjang. Nilainya bukan tertakluk kepada jaminan mana-mana kerajaan, tapi oleh sebabkan ketulinannya sendiri. Sejarah 20 tahun lepas menunjukkan bahawa harga emas naik secara purata 10% setahun. Jadi, simpan duit hanya untuk keperluan semasa ataupun kecemasan 2 tahun ke bawah. Untuk jaga masa panjang, alihkan kepada simpanan emas. Lebih baik untuk capai matlamat anda dengan lebih cepat. Jika anda berminat nak dapatkan bimbingan secara percuma dan menjadi penyimpan emas yang berilmu, kaya dengan emas, boleh tekan button sign up di bio saya ataupun isi beg biru di bawah untuk saya bantu anda sekarang juga.